Maaf pakcik, saya baru kena pecat. Boleh saya pinjam sedikit duit untuk makan? Nak nasi lemak? Tapi saya tak cukup duit untuk bayar you. Tak apa, itu tak ada masalah. I bagi you nasi lemak. Better makan lagi. Betul boleh ah? Boleh lah, apa pula tak boleh. Kenapa you sanggup tolong saya? Bukan saya rugi lah kalau bagi you makan satu orang. Tapi you berniaga mah. No, don't talk about berniaga. Don't worry. Smile. Always smile. Sekarang kerja susah. Ada kalau masa kita susah, kita sama-sama. Betul. Saya tak ada duit. Tapi boleh... It's okay. No talk about money. I give you this. You just go and eat ni. Saya nak tunjuk sesuatu boleh? What? Saya ada satu kotak sini. Dia kosong kan? Boleh tip sikit pada? Sini ada RM1,000. Kamu banyak lah tu. Itu bang. Ini saya jual ni pun RM2 saja. Bukan mahal. Ini untuk you. Ada lagi? Betul ke ni? Betul. Ada lagi. Untuk Ramadan ini,